Bismillahirrahmanirrahim. Lupa nak suruh orang tu potong dia punya kepala. Rendam tambah air je. Alhamdulillah. Asal pula? Alah, salah ke? Malu? Cepatlah nak tengok. Bola tak ada. Gaya dulu. Gaya? Apa saya gelap pula? Cepatlah nak terkentut lah. Sini. Okey. Tekan dudukkan kaki. Dudukkan. Tak ada, dia kena sampai belakang bang. Belakang. Tak adalah, gaya tu lah. Kalau nak ribau betul-betul ribau. Jangan ribau betul-betul. Olok-olok je. Oh. Buka lah tu. Oh, ya, leceh lah pesawat. Leceh? Leceh ke tak tahu? Cakap je tak pandai. Jangan cakap leceh. Sekarang kita letak atas lah sekali. Cik. Bontot tu tepuk kan? Tak tergoda pun. Tak menarik. Tak menarik tak menarik Tak sabar? Tak sabar ke? Sabar Itu nantikan hari je. Tu Tapi diorang semua silau. Abang patutnya kena botakkan tadi kepalanya. Barulah geng. Tak terkata. Tak ada komen. Tak ada komen. Tak ada komen. Dia punya tu, yang macam tu. Tu kan berada habis ada. Itu masalah tak ada dengan sana. Sampai depan ada bola. Datuk beginner. Beginner Biasalah budak-budak baru nak belajar ya. Budak-budak dah tua dah rasanya. Budak-budak. Cik suami dah start kerja pagi. So kita nak buat sarapan yang sehat lah kononnya untuk dia. Bawang-bawangan kita chop. Tengok nanti jadi apa. Sedap lah. Dia ada. Sedap lah pula. Bau pun dah sedap ke mana.
Legit. Sedap ni bau ni. Nah, cuba rasa. Oh, kena rasa kat bawah. Rasa kat sini. Nanti kalau mana nak buat naik. Duduk. Duduk. Sana. Tu yang galihkan beg tu. Ada ingat. Cepat lah. Tapi bukan. Tak boleh fokus. Ada bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala fi ma razaqtana qina adzaban nar. Amin. Oi. Rasa dulu tau. Eh? Masa? Dah terkeluar pula dagingnya ha. Okay, Abang makan. macam mana? Oh, ya. Tu ha dagingnya dah terkeluar dah bang. Masuk je dalam mulut. Tu ha. Apa rasa dia? Okey tak? Ha? Saya tak rasa ni. Okey. Sebenarnya ada sos dia tapi saya dah malas. Saya dah tak ada mood dah. Sebab penat. Leceh gila nak buat. Macam bayang. Leceh nak buat dia leceh. Sedap. Sedap? Alamak. Tak ada next time tau. Malas.